Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Puteri Nurjannah binti Syaimi, wartawan dari tim PXS Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Banti Kepulauan. Pertarikan 24 April 2025 telah berlangsungnya sesi penyerahan slip keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Hari ini merupakan hari yang menjadi debaran bagi kesemua calon SPM tahun 2024. Mari kita saksikan bersama-sama perasaan mereka, adakah gembira atau sebaliknya? Mari kita saksikan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tips untuk SPM, pertama sekali saya rasa hablum minallah wa hablum minannas, iaitu jaga hubungan dengan Allah, solat, banyakkan tahajud, duha dan sebagainya. Lepas tu hablum minannas, jaga hubungan dengan manusia, jagalah hubungan dengan cikgu, kawan, ibu bapa dan sebagainya lah, orang sekeliling, abang kakak DM semualah. Itu pertama. Kedua, bahagikan masa dengan betul. Maksudnya ada pengurusan masa yang betul. Susunlah jadual bila masa nak study, bila masa nak riadah, bila masa nak tidur dan sebagainya. Dan ketiga, banyakkan berdoa lah serta tawakal. Okay, itu saja. Okay, sebelum masuk Dewan, kita lebih baik untuk tenang lah. Lepas tu confident nak jawab, jangan gabra lah. Satu lagi, sebelum masuk Dewan, pastikan langkah dengan kaki kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon-calon SPM 2024, syabas dan tahniah atas kejayaan anda semua. Walaupun ada sedikit penurunan dari segi kredit purata, tapi bagi cikgu, anda adalah hero kami, hero sekolah. Kami tetap bangga dengan anda walaupun pelbagai cabaran yang kita tempuh, kita harungi sampai ke titik noktah yang terakhir. Dan menjadi satu harapan besar pada cikgu kepada pelajar-pelajar SPM 2025 supaya mereka akan menjadikan titik penurunan ini kepada yang lebih berjaya pada akan datang, dan menjadi satu hadiah istimewa kepada cikgu sebagai penyelah kecemerlangan SPM selama 3 tahun berturut-turut demi meraihkan persaraan cikgu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah diucapkan kepada semua guru-guru yang telah berusaha bersusah payah didik calon-calon SPM, dan tahniah dan syabas juga kepada calon-calon SPM yang telah meraih kejayaan mereka. Dan tidak lupa juga untuk mendoakan calon-calon SPM yang akan datang, iaitu saya dan rakan-rakan saya sendiri, supaya kami dapat meraih kejayaan yang kami impikan. InsyaAllah, amin. Sekian itu sahaja laporan saya. Terima kasih.